Assalamualaikum. Jadi dalam video kali ini saya nak terangkan tentang kenapa saya buat bisnes Tunwau dan kenapa bisnes Tunwau ni patut dimulakan oleh semua orang dan kenapa ia sangat mudah untuk dijalankan oleh segenap masyarakat. Sebab kita dah ada satu sistem automation yang akan membuatkan proses untuk kita mendaftarkan pelanggan, proses untuk kita dapatkan income ataupun registration, start daripada registration dan kita nak growkan team, semua dah ada complete ekosistem dan sangat lengkap untuk kita jalankan secara effortless. Tak memakan masa kita, nak terangkan pun tak perlu, nak guide pun tak perlu. Segala benda dah lengkap dalam kita punya sistem. So, um, saya akan share screen dan kita akan belajar sedikit sebanyak tentang apa sistem yang ada dalam Tunwau. Okey, dalam setiap bisnes dia takkan lari daripada dua proses, iaitu proses pertama membuat jualan, yang kedua adalah retention. Okey. Cuma bagusnya di dalam Tunwau ni, kalau dalam tone wow ni kita dah tak perlu nak fikir pasal repeat sales lah. Benda yang kita kena fikir adalah jualan sahaja, dan repeat sales tu cukup untuk kita ada satu sistem education yang bagus dan produk ataupun yang, sebab dalam tone wow ni dah ada satu ekosistem yang agak sustain. Bila mana orang dah beli SIM card tu, minimum dia akan pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dia dah suka, dia akan pakai sampai bila-bila SIM card tu, betul tak? Okey, jadi untuk bisnes Tonwow ni, dia ada complete ekosistem yang akan memudahkan kita untuk buat registration. So, dalam bisnes ni memang tak lari daripada rekrutmen. Okey, kalau dalam Tonwow ni kita panggil rekrutmen, kalau dalam produk retail kita akan panggil sales lah, jualan. Okey, ni pun sama je jualan. Cuma dia lebih lebih senang faham kalau kita buat dalam bentuk rekrutmen, sebab rekrutmen ni maksudnya satu orang yang kita rekrut yang akan berkekalan. Sebab kita rekrut dia, kita bukan menjual sekali pada dia dan dia akan pergi ke tempat lain, tak. Tapi bila dalam Tone Wow ni sekali saja kita dapat dia, dia akan mengguna secara berterusan. Okey. Dalam Tone Wow ni ada dua, orang kata, tiang utama lah. Okey, rekrutmen dan kemudian after sales ataupun um, duplication. Untuk buat income, benda yang penting kat dalam Tone Wow ni dua benda, recruitment dan duplication. Iaitu kita nak fokus buat benda ni dan kita nak make sure orang yang kita dapat dekat sini buat benda sama dengan kita. Kat situlah duplication. Okay. Jadi dekat dalam Tone Wow, dekat dalam group saya, kita dah ada satu sistem yang dinamakan SAW ataupun sistem webinar. Yang mana sistem webinar ni akan sudah lengkap dengan video penerangan. Okey, pertamanya yang kita ada adalah penerangan lengkap. Okey, penerangan yang lengkap. Jadi, masalah utama yang kita ada dekat sini selalunya, um, kita nak bagi tahu orang tentang kelebihan Tone Wow, tapi kita tak tahu macam mana cara nak menerangkan. Jadi dengan adanya sistem ni, kita dah tak perlu nak menerangkan apa kelebihan Tone Wow, sebab kita hanya kongsi saja satu link kepunyaan kita, dan link tersebut bila mana orang tekan, dia akan pergi ke registration page, iaitu dia kena masukkan nama, email dengan nombor phone, tiga perkara. And then secara automatik WhatsApp kita yang kita dah sambungkan dengan sistem tu akan contact orang tu. Bila mana dia contact orang tu, secara terus dia akan memberikan link ke webinar. Okey, dan link webinar tu akan berjalan setiap hari pukul 9 malam. Jadi ia berbentuk satu apa, webinar yang ditetapkan masa setiap hari, penerangan lengkap A to Z kan. Di webinar tersebut tak sampai 1 jam pun, dalam 30 minit, 40 minit dah lengkap penerangan tu, dah cukup untuk buatkan dia faham apa benefit yang ada di dalam Tunwau. Okey.
Jadi selesai dekat bahagian penerangan. Bahagian yang seterusnya adalah biasanya untuk jualan. Jualan. Biasanya kalau kita buat bisnes lain dekat luar sana, kita perlu um, menguruskan jualan sendiri. Maksudnya kita kena beli barang, kita kena hantar dekat orang tu. Tapi dekat luar pun boleh kita nak simpan stok. Itu kan akan buatkan kita lebih serius lah kan. Jadi kita dah ambil 10 keping singkat, kita akan berusaha macam mana pun untuk habiskan 10 singkat tu. Tapi on the other side, untuk jualan sebenarnya sudah disistemkan. Orang tu bila mana dia dah mendengar penerangan, sistem kita akan automatik hantar link untuk pembelian kepada orang yang dah mendengar tu. Dia cakap, okey, terima kasih sebab dah dengar penerangan apa semua. Okey, kalau dah berminat tadi, dah buat pilihan, ini link untuk buat pembelian. Kita tak perlu nak buat explanation apa-apa, tak perlu nak ni apa-apa. Cuma kita mungkin kena buat follow up secara ringan supaya kita dapat tanya balik lah prospek tu, okey, macam mana penerangan tadi, okey ke, atau kita buat short call ke apa semua. Kalau tak nak buat apa-apa pun okey, ataupun hantar short message pun okey. Depends on your own alternative lah, okey. Sebab benda yang auto dah ada, takkanlah benda-benda macam tu pun kita kita nak ni lagi. Jangan manja sangat, nak bisnes ni nak hasil yang besar. Kena usaha sikit lah, kena kreatif sikit. Tapi untuk part ni, benda ni dah auto. Cuma kita just perlu tambah some additional um, perasa perencah aja untuk lengkapkan lagi. Betul tak? So, bila berlaku jualan, penghantaran semua akan diuruskan oleh tim ataupun sistem yang kita dah ada. Ha. Okay, tim kita akan uruskan jualan, penerangan. Kemudian untuk registration juga akan ada complete step by step. Okey. Dekat sini bila berlaku saja tiga perkara ni, maka dah selesai untuk step recruitment. Okey, penerangan, jualan, registration. Lepas tu, bila mana kita nak orang buat benda yang sama macam ni, dekat sini kita adanya duplikasi. Kita nak berlaku duplication sebab dalam tone wow, okey, dalam tone wow bila mana kita dah, contohnya lah dekat sini saya tunjuk lah Okey, contoh. Okey. Contoh dekat sini kita ni user anda dan dekat sini kita dapat dalam katakanlah 10 customer, kan, dua customer. Kita mesti kita cakap lah dua ni lah kan, dua user ni. Okey, buat macam ni lah senang. Okey, dua user ni kita dapat dekat sini katakanlah 10 lah, senang. Takkanlah tak boleh jual 10 kopi SIM card ya. Okey, 10 SIM card. Ini kita anda. Okay, kita dapatkan 10 customer. Tak kenapa dia jadi ke tepi. Okay. Sis. Okay, anda kemudian kat sini kita dapat 10 customer. Kemudian macam mana kita nak supaya 10 customer ni dapat buat macam kita, dapatkan 10 orang juga, dan kat sini akan jadi 100. Dan macam mana kita nak 100 orang ni buat benda sama macam kita, dapatkan 10 orang juga. Jadi kat sini akan berkembang 1000. Okay. Untuk kita pastikan orang ni dapat buat benda yang sama macam kita, okay, dia mesti kena pandai menerangkan, dia mesti kena pandai buat jualan, dia mesti kena pandai buat registration. Tapi ingat tak tadi kita dekat bahagian rekrutmen ni sudah automation, jadi kita tinggal ajar dia macam mana untuk buat sama macam kita, macam mana nak ajar, perlukan training. Okey, jadi dekat dalam duplication strategi kita ni, kita dah ada induction training, which is which is training ini adalah training yang akan di-attend oleh semua yang nak buat duit dengan Tone Wow. Kat sini akan ajar macam mana nak gunakan sistem ni secara auto, dan dekat sini juga ada action plan macam mana nak buat orang ataupun nak tarik orang untuk tengok penerangan. Tugas kita sebenarnya satu sahaja. Okay, ini saja satu tugas yang diperlukan. Manakala untuk tugasan lain dah tak ada. Ha, takkanlah kan. Okay, takkanlah susah untuk kita buat satu benda, iaitu tarik orang tekan link.
tarik orang untuk tekan link saja. Ini saja satu perkara bulat yang kita perlu buat, iaitu tarik orang untuk tekan link saja, dan daripada link ni akan pergi ke recruitment phase, dan daripada pembelian juga akan secara auto akan tarik mereka pergi ke induction training, akan daftar induction training. Okay, bila mana mereka dah lalui induction training, dia akan tahu step by step apa cara nak buat apa semua. Kemudian untuk bagi semangat kepada mereka, sudah tentunya kena ada reward system yang membuatkan orang tu kejar target. Betul tak? Anda pun kalau tak ada hasil, macam mana anda nak push diri anda untuk buat kan? Jadi, benda yang berbentuk reward ni akan menjadi motivation untuk dia dapatkan, untuk dia lengkapkan target yang awal untuk dia capai. Okey, jadi daripada induction training ini akan ajar dia apa step semua, dan ini berlaku secara auto ya. Okey, bila dah orang tu dah daftar SIM card, dah registration part pun apa semua, dekat bahagian sini akan berlaku secara auto. Dan bila mana berlakunya benda ni, ha, dia orang pun akan dapat juga ni apa automation system. Automation system macam kita. So bila semua orang dapat benda yang sama, hasil akan sama. Sebab semua buat benda yang sama kan. Okay, tapi hasil akan berbeza mengikut effort yang diletakkan masing-masing lah. Okay. Macam mana pun takkan samalah dekat situ. Tapi sistem ini akan buat apa? Akan memudahkan banyak benda, iaitu daripada penerangan, jualan, registration, training, reward, automation. Inilah yang akan membuatkan network anda senang berkembang. Apa yang anda buat hanyalah dekat sini saja. Ini adalah benda yang secara auto akan berlaku. Jadi make sure dapatkan orang-orang yang betul-betul boleh commit. Sebenarnya semua orang boleh buat benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni dah auto. Lagipun benda ni kita boleh kekalkan nombor lama. Tak ada masalah. Kekalkan saja nombor lama. Dan share link sahaja kepada seramai mungkin kenalan anda. Dapat saja 10 orang. Mereka boleh berpotensi untuk apa benda yang sama macam anda juga. Dia orang pun kenal lebih ramai orang lah daripada anda kenal seumur hidup anda. Jadi, mesti mereka akan dapat membawa result yang bahkan lebih baik daripada kita silap-silap. Ada seorang tu boleh dapat daftarkan 50, 100, bahkan 1000 orang kita tak tahu. Jadi, tugas anda ramaikan seramai mungkin pada bahagian sini saja. Okay, bila mana pendaftaran di bahagian sini semakin ramai, sistem yang akan mengembangkan sistem dan network dan company punya campaign akan mengembangkan sendiri network anda dengan banyak benefit-benefit yang bagus yang kita ada. Tahun Wow ada khairat kematian. Tahun Wow ada PA takaful. That is so much uh, valuable. Sangat-sangat dah over delivered dah sebenarnya segala benefit yang Tahun Wow ada. Speed cap, unlimited speed untuk data apa semua kan, adalah yang unlimited. Yang limited tu juga untuk unlimited plan, dan ada juga yang unlimited speed untuk uh, plan yang ada kota. Jadi dekat sini kita dah ada satu produk yang sangat-sangat bagus, dan ekosistem produk yang dah memang orang akan repeat setiap bulan. Dia berbentuk keperluan, dan dalam masa yang sama kita dah ada complete system. Jadi this is one of the best ataupun complete business ecosystem yang ada, yang ramai orang terlepas pandang, yang mungkin dia orang rasa sikit disebabkan um, apa cakap, dia orang punya commission mungkin sen-sen je dia orang nampak, tapi sebenarnya benda ni akan jadi snowball effect yang sangat besar dan banyak bila mana ada satu sistem yang bagus macam ni. Just wait and see. Saya akan make sure saya akan cecah 100,000 sebulan. Mungkin kita tak tahu macam mana cara ataupun perjalanan tu macam mana, tapi saya dah tahu action plan yang patut saya buat untuk capai magic number saya untuk capai. Dan let's insyaAllah kita tengoklah result dia macam mana. Macam sekarang pun saya dah berhenti 3 tahun 4 tahun tak buat registration apa semua. Masih lagi almost 5 angka lah. Yang saya pernah hampir cecah 5 angka. Dan sekarang dia ada di paras yang tak bergerak, ada tak naik tak turun, kat situ je average. Okay. Jadi
Saya rasa ni sangat satu bisnes yang sangat-sangat bagus untuk kita scale up, bahkan dia boleh diwariskan kepada kita punya keluarga. So, do your best untuk naikkan income Tuan Wow. Kalau benda ni dah cover kita punya komitmen, dah cover kita punya keperluan harian, bulanan, contoh rumah, kereta, makan, lepas tu segala komitmen wajib setiap bulan, 3,000, 5,000. Katakanlah 5,000 komitmen wajib kita setiap bulan. Jadi bila mana Tuan Wow ni kita dah menjana pendapatan kepada kita sebanyak 5,000, bermaksud kita dah berada pada paras komitmen freedom. Iaitu kalau kita tak buat apa-apa pun bulan tu kita akan ada 5,000 insyaAllah untuk average based on this calculation lah, based on mathematics. Jadi kita dah replace untuk komitmen kita pada bulan tersebut. Jadi mata pencarian kita yang seterusnya adalah duit lebih untuk kita buat simpanan ataupun untuk kita buat bisnes-bisnes yang lain yang kita nak cuba, ataupun any kind of investment, atau cara untuk saving ke dengan lebih banyak terpulang, ataupun nak pergi self reward ke, apa yang anda nak buat terpulang itu duit anda sendiri. Cuma apa yang saya nak buka mata dekat sini, ini merupakan satu tools ataupun the best platform untuk anda dapatkan komitmen freedom. Untuk dapatkan financial freedom pun boleh. Apatah lagi untuk komitmen freedom. Sebab komitmen freedom setiap orang, tak besar pun kita manusia. Kalau nak makan nasi pun sehari sepinggan pun dah kenyang. Dah cukup. Kalau nak yang jenis makan banyak tu makan banyak lah kan. Nak buat macam mana? Saya satu pinggan sehari dah cukup. Maksudnya dekat sini kita manusia ni takat mana sangat lah kita punya keperluan tu untuk dicukupkan. Jadi kalau ada satu amount yang boleh membuatkan kita komitmen freedom, itu dah cukup untuk bantu kita. Dah cukup sangat-sangat untuk membantu kita meneruskan kehidupan, survive secara bulanan tanpa any kind of pressure. Dalam masa yang sama, kita boleh guna lagi masa tu untuk bekerja di tempat lain dan menjadi pendapatan yang seterusnya. Dan duit yang lebihan tu boleh dijadikan self reward ke, saving ke, investment ke, terpulang pada diri anda masing-masing. Yang penting dekat bahagian komitmen anda dah tak perlu pening kepala. Bahkan kalau anda meninggal, ia akan boleh diwariskan. Boleh diwariskan. Loan kereta 9 tahun je, tapi income Tuan Wah boleh jadi 30, 50, 60, 70 tahun dan diwariskan. Jadi, berapa biji kereta yang dapat dilangsaikan dekat situ? So, apa yang saya nak cakap dekat sini, buka minda anda, kita dah ada satu complete system. Jadi, by hook or by crook, cuba untuk bertukar ke tone wow dan mulakan langkah pertama. Daftarkan satu orang saja dulu. Tiada satu maka tiada yang kedua, tiada yang kedua maka tiada yang ketiga. Jadi mulakan langkah pertama anda. Kalau kalau berfikir-fikir je anda, maksudnya buang masa lah. Ha, buang masa je lah anda tengok video ni apa semua. Kalau nak termenung apa semua lagi tu, buang masa anda tengok video ni. Jadi kat sini kita dah nampak apa jalan yang kita ada. So, tinggal kita rangka strategi ataupun susun apa uh, cara yang kita boleh gunakan untuk dapat capai target ni. Tugas kita tarik orang ni je. Bang, nak tengok webinar bang, cuba tekan link ni. Bang, nak tak 3,000 sebulan? Cuba abang tengok video penerangan ni. Mana tahu ada rezeki kat sini kan? Bang, nak tak income 5,000? Bang, nak tak ni? Banyak cara sebenarnya kita boleh gunakan. Ah, yang membuatkan kita tak dapat apa-apa adalah tak ada tindakan itu sahaja. Jadi, sekadar itu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.